Dia nak macam lebat lah. Lepas tu so, kita diam-diam ni sebab kita ada mission. Sebenarnya aku tak buat video ni, tapi sebab video ni aku buat untuk menentukan adakah mission untuk buat surprise birthday berjaya. Dia itulah dia. Tu dia yang tengah bercakap tu. Tu. Kita nak buat birthday surprise untuk dia sebab birthday dia. Kek ni lawa gila kau tak, kalau kau tengok gambar lawa gila kek. Tapi sebab bawa daripada Bangi ke Kampar, so dia macam panik sikit. Dia cantik sebenarnya. Betul ada. Apa? Cantik. Masalahnya kita tak tahu masa bila nak bawa benda ni untuk surprise dia. Faham tak? Tengah fikir masa bila kita nak bawa. Sebab ni kita nak pergi Makers. Kita nak pergi Makers pizza. Lepas tu maybe kita nak buat masa dinner. Tapi tak tahulah waktu yang macam mana yang sesuai buat macam ni. Tak pastilah ada perasaan tidak yang kita orang agak sikit untuk diri semalam. Birthday 22 hari bulan. Tapi 22 hari bulan tak cuti, aku kerja. So masa yang kita orang ada, masa ni je. Masa ni je kita orang boleh buat untuk celebrate. Macam so itulah sebabnya aku bawa daripada daripada Bangi ke sini. Kebetulan ada wedding nak pergi besok. So ala-ala untuk hari ni kita ingat nak buat surprise birthday. Macam early birthday celebration. Wish us luck. Top Charlotte. Faham kan? Comel je. Tengok ni, tengok ni. Macam mana aku nak pin. Comel je. Ada jelly cake. Ambil dah dua. Mana dua? So, setakat ini sebab nak pergi Makers ni. Nak pergi Makers ni 45 minit. So kita orang nak makan yang ngonyek-ngonyek kat dalam. Kita ke getek. Ana, Oka suka apa Ana? Whatever reason memang chicken sausage is Danish chicken sausage. Mak boleh kok fish fillet kak? Banyak ada kek. Cocok kat sini. Ada jelly cake nya. Berapa ada kek sampai aku pergi kek yang bawa daripada Bangi tu. Ya, ada bantal. Dia macam jelly cake. Macam jelly cake. Sugar mami. Boleh beli lagi lah, boleh nak kopi semua. Wow. Oh my god. Macam menarik je. Sugar mami kau. Kelas. Terus kita tambah satu lagi matcha. Aku beli benda ni untuk tutup. Ke macam besar sangat? Ke beli yang petak? Satu
ni. Saya nak bayar RM17 ni. RM4 lagi. 17 lah. 12 dengan krim. Oh, tu kat tu lah. Tengok warna-warni ni. Mana-mana dia nak. Bukan untuk dia. Kau belum? Atau umur pun mungkin dia dah mana nak tunggu nak. Dia fikir kalau berada dia mati bukan nak. Jawab. Semalam tanya mak, kenapa nama Zatin tu pekan? Tak ada apa nama apa tu? Kamu? Panat siapa tak ada. Panat. Bumi apa panat? Sedap sangat kau punya pizza tu. Biasalah. Apa mak homestay? Nak. Berganti. Alhamdulillah. So kita boleh lah balik kampus lalu lah. Siapa nak roti sausage yang basic ni? Nak. Macam saudara kan? Macam sedap ni pizza. Dah tinggal yang strawberry je ha. Tak. Dah sampai Mika's Pizza. Dah sampai Mika Pizza. Harap sedap lah seperti yang digembar-gemburkan. Mika je koma. Mika je koma. Let's go. Itu je dia demand. Tak nak keluar ke? Kau tak nak terus? Nak jangan tunggu 1 jam. 1 jam saja. Sama-sama. Suruh Nana chat. Sayangi kamu apa? Kau masih orang? Kau masih orang kau dah buat. Faham tak? Nanti kepala kau akan kau bayangkan aku start. Kau start sekolah apa aku? Kau bayangkan ada itu kelas 1 gram naikkan dia sampai 400. Kau bayangkan kalau kita beli sekelai tu baca buku dia akan faham lah, betul tak? Bukan apa. Aku dah jangan lepaskan nama sebab aku tengah bayangkan imagine kalau kau bayangkan satu identiti yang ada dia capability dia. Orang ada tengok orang punya live tu. Dekat orang lain dia ada semalam aku tengok J100. Aku tengok J100 semalam. Saya macam mana tak ajak dia, tapi dia nak bagi tahu dia pemalu. Dia kata saya nak keluar daripada saya nak pecahkan tembok untuk capai cita-cita untuk. Dia kata saya akan buat macam mana ayat dia semalam. Dia sudah. Tapi buat J100 semalam. Dia pula tak same tak. Sore. Pecah tembok capai cita-cita. Jadi nak kata ni itulah aku nak orang buat betul-betul. Biarlah dia pergi training dulu. Memang kena pergi training mak.
It's a thin crust. Nice. Supin chicken apa lah? Supin chicken ni. Betul sudah. Orang ikut, semua datang. Itu tak ada. Sejam tunggu ni. Oh, no. Chili flake pun dah sedap lah. Ni lunch. Kita orang tiga-tiga nak creamy white chicken. Kalau benda dulu tu lembut. Ya. Okey lah. Pun tak payah chicken. Ini kena memang masuk dan tadi keluar kat situ. Nampak orang pun kamu Maria tu anak 4 yang kecil tu apa? Dia bagi dia orang je. Yang ni basic. Yang ni kurang. Yang basic pizza ever. Hawaiian. Hawaiian. Apa semua? Budak aku suka tahu ni. Kenapa? Ni beli kan sebab dia daripada awal dah minta. Nak bagi dia makan banyak. Sedap. Tu apa? Supreme chicken. Ada habis kan ini dia. Rasa kita nak tahan tu. Dia punya topping sedap tapi roti dia tak sangat. Dia kita bawa balik. Kita pula. Mulai je lah. Adakah sebab kita makanan kita ni sikit je? Semalam tu Mama dah makan benda-benda yang macam ni. I need something spicy. Mama bawa baju mana? Mama. Because not the best, tapi okay lah. So not the best tapi okay lah. Macam kalau kau memang lapar betul lah, boleh lah. Sebab dough dia tak fluffy. Overall 7 out of 10. Rate 7 out of 10. Dia dah pegang. Ayah, sini tu. Tak apalah. 2 tahun punya birthday. Dia letak balik tu. Anak bau kena bau. Ni kopi Tinggal. So, I have to buy this book. Satu untuk Abang Noah, satu lagi untuk Abang Ryan. Sebab belikan budak perempuan tu kamera tadi. Siapa suruh belikan kamera? Kan dah kena ada cukai. Tak ke ada yang diskaun sikit yang abang punya teknologi? Tak ada sebab yang ni ada gambar, dia bergambar. Sebab dia ada nampak dia submarine ni semua. Kan sebab dia kan. Tapi dia tu suka.
macam bila tengok tu macam ya Allah sedar gigi ni gemuk. Ni gemuknya macam tu. Mana? Ni farmasi. Tak, nanti nampak gading tapi kat bawah. Kita turun bawah. So tadi kita orang booking Grand Kampa Cafe untuk dinner kat situ. Cuma tak tahu sekarang ni planning nak bawa kek turun bawah tu macam mana. Macam mana? So itulah, tunggu Kak Yung aku sampai. Lepas tu kita nak pergi itulah. Itulah. Effort nak buat surprise. Walaupun kek aku dah hancur, tapi tak apalah kan. Kadang-kadang ujian tu memang begitu datangnya. Lah tiba. Tapi itulah, macam-macam lah. Dia nak hujan lah, dia nak apalah sekarang ni. Dia nak hujan lebat lah. Lepas tu Allahu, ada belum kecil ke ni? Ya kot. Macam mana je kau tengok tadi? Tahu besar ni. Ya kot, memang kecil kot. Dah pecah satu. Dah sampai pilih dua. Tapi macam tak logik sangat kan pasal itu je sebab bulu. Macam mana bulu tu nak masak kan? Happy birthday pun mana muat kan? Birthday princess. Birthday to you. Happy birthday. Ini besarnya. Itu jangan kita sampai. Push, kita apa ni? Wow. Wah, sedapnya. Kita punya ada birthday celebration. Penat tahu nak bawa dia bangi ni. Serius lah? Ya lah. Macam mana kau bawa dia bangi? Duduk belakang nanti kan? Dapat lampu tak pasang tu. Dalam tu dia ada lampu. Dia memang dalam tu. Mana? Bukit ni. Cepat duduk sebelah kan tinggal boleh tak? Dayan kat sini Dayan. Macam tu. Nail. Duduk sana boleh tak? Dayan duduk kat sini lah. Dah habis dah korang. Dah kena dapat. Cepat. Okay, satu. Dayan sini sikit tak nampak. Satu, dua. Sekali ini. Kita dinner dekat Grand Kampa Cafe. Alamak, so kita dinner dekat Grand Kampa Cafe ni. Okay, nak ambil set up semua kat sini. Lepas tu Kak Yung aku pun dah dekat sini. So tu kita tak terpaksa nak dekat Ipoh. Tu si kecil tu. Ya Allah. Jadi mission kita untuk buat surprise birthday ini berjaya, walaupun kek aku dia sedikit hancur, tapi kita berjaya improvise. Ya. So ya rosak dah kat sini. So sebab tadi masa nak preparation tu hujan, jadi macam nak record ke nak apa ke tak sempat. Lepas tu kita nak cepat, so kita terpaksa macam laju tak sempat nak record apa-apa. Tapi gobok lah, aku dah pasal lencun tadi.
balik ni sekarang nak kena tunggu mandi lah kerana because this is not done. And then besok kita nak attend wedding. Begitulah rambut cinta. Jadi mak bapak kalau saya nak dapatkan satu frame, saya kena dapat 823 besar. apa tu? Kenapa nak kena pegang tangan? Chicken fried rice ni. Ini aku chicken fried rice. Kenapa chicken fried rice dulu? Where's my food? Style fried rice. Raniam punya mana? Tak sampai lagi. Ciannya dia. Raniam dia tak sampai lagi. Siap. Kalau sampah. Tong sampah. Jazman tekan gambar saya sekali dekat atas ni. Tekan gambar saya sekali di bawah. Tekan gambar saya sekali dekat atas ni. Tekan gambar saya kali kedua di bawah. Cik Azman akan nampak TikTok saya. Cik Azman kalau nak nota saya, Cik Azman tekan butang mesej. IC Nak pergi kenduri. dan nombor telefon. Jadi Nanti saya kontak Cik Azman semula. surprise semalam berjaya. So hari ni kita nak balik. Kita dah siap-siap nak check out. Lepas tu nak pergi kenduri. Kenduri tu kat bawah je. Saya bagi ilmu berpanjangan. Rindu nak makan lauk kenduri. Let's see. Seuiduk. Kebarung daripada Saya nak bagi tahu. Color Blast. Bahu dia terlebih sikit lah. Macam besar sikit. Tapi pinggang dia kecil. So mungkin aku tak cukup. Sekiranya perempuan Tak cukup menjadi borok. anak didik saya beberapa hari ni. Kalau Cik Azman ni, Dia cotton. Lepas tu daftar percuma. jarang sikit sebab dia putih. Tapi tak apa, boleh pakai ini kat dalam. Faham tentang emas. Cik Azman nak buat belian. Kalau buat belian hari yang sama 1 gram. Macam Saya fokuskan dekat saya. Cik Farah. kita nak kena kurang-kurangkan barang. Jadi botol ni kita kena kecil perkecilkan dia. Jadi saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan puan-puan. Anyway, tempat ni selesa ya. 2 malam tidur, selena. Ruang banyak. Tapi dia one space lah. Kalau korang macam kau jenis menjaga privacy, macam I tak boleh campur dengan orang, kau pergi cari hotel. Kau jangan duduk dekat sini. Sebab di sini memang tempat yang berkongsi space. Macam studio house. Perfume je. Okay, selamat dah di dalam kereta. Mana? Sekejap lah. Ni kita nak check out. Lepas tu baru kita pergi kenduri. Tapi dia tengah hujan lebat tau. So macam I don't know. Tapi kita dah berjaya. Nak pergi pick up dia orang dekat lift. Aku tak pakai kacamata weh sebab I dah make up cantik macam ni. Why should I pakai kacamata? Jadi aku akan bawa kereta dengan menggunakan niat dan kata hati. Kata-kataku hanya this macam tu. Celine Dion. Kemaru panjang berpanas jauh. Ambil bunga-bunga. Sama je dengan yang tak nak pakai ni.
Ya ke? Ni manis sikit. Orang tak orang sikit. Yelah. Kau- Manis sikit. Kau tekan nama macam besar je. Syah. Kenapa? Mak dia kata nak kat you boleh duduk. Lah, tak ada syak pula. Indah bulan tidak berbanding, cahaya indah berhias mega. Semua nantikan detiknya bersama. Kita dah sampai. Kita dah sampai Kiara. Ikut kan nak tidur sini satu malam, tapi sebab kereta dekat rumah kakak aku Setiawangsa, so tak tahulah macam mana sekarang. So kita dah sampai selepas 2 jam lebih drive daripada Kampar tadi. Tapi sebab tadi kat Kampar hujan lebat, so macam kita nak ambil gambar ke nak buat video ke tak boleh. Ni tinggal dalam kereta lah kan? Ha? Ni nak bawa apa? Ayah ni. Dah lah seksi. Dia kan traditional. Sekecil burung kedidi. Cantik. Tak payah nak pandang-pandang macam tu. Tak elok. Tak payah nak tengok-tengok kasut. Tanyalah saya nak tanya. Cik. Belakang. Yang belakang tu yang paling annoying tau. Sepanjang trip ke kampung ni memang annoying gila. Ha? Mak kami ngabur. Ha. Mak nak atas kan? Cik, kita tak tahu mak dah sampai ke belum? This heart of abalone, okay? Ultimate quality South African abalone in brine, okay? So it's South African. So kita bawa balik, kita nak bagi family kita rasa, okay? Let's unboxing. Look at that. Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ni dua. Ada 2 abalone. Oh. Kau tahu tak nak hidupkan ni berapa lama? Nak hidupkan dia ni, nak dapatkan bentuk ni, yang ni sekurang-kurangnya 7 tahun. Sebab tu dia mahal. Cik, kita dah ada vlogger satu lagi guys. Nak boleh lah. View. Nampak? Nak masuk tempat ternak pun. Macam masuk kedai emas. Mak, give me the gunting. Nak bagi dia orang rasa. Tada. Narayan? Sebab ada orang yang beli satu tin ni satu. Tapi aku beli ada tulis 2 pieces. Basuh sikit. Basuh sikit cepat. Kenapa? Itu gas rokok. Habis sudu satu. Dia bau sardin. Ya, bau sardin. Laut. Okay. So kita nak bagi family rasa. Cuba abang bau sardin. Tu macam tu je. Bau South Africa tu. Dekat sikit. Kesian ni. Mak tu sekarang sakit perut kan. Kesian. Narayan tak boleh. Rasa ni boleh terus makan kan? Rasa aku. Okay, jom try dulu. Atin dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kan cerita hantu tu. How's the taste? Rasa geram. Rasa geram. Adik-adik. Sebab selalu pernah rasa abalone ni dalam sup. Asam. No, you kena rasa. Rasa juga bang. Mungkin tak rasa. Jauh ni ambil beli. Dah, South Africa tau. Rasa. Okay, potong kecil, potong kecil. Duduk. Siapa? Tengok reaction ni. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh gigit. Cepat. Abalone mahal. Cepat. Abalone. Cepat. Nyam. Punya, cepat. Punya. Jangan buat macam tu. Kata adik pula. Adik makan kerang kan? Adik suka kerang. Muka nak nangis bang. Sedap lah. Lihat. Ada liat. Tapi apa rasa dia? Rasa Apa ni, rasa apa? Rasa laut tak? Rasa kerang kan? Ni kalau ada sos yang Thailand. Just rasa. Suka. Okay, rasa dulu. Dah kecil sangat dah ni.
Awak tak nak yang ada bulu-bulu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar akak. Okay, gigit. Lagi comel. Tapi bila makan kita. Ina. Nak tengok rupa dia? Aku nak bagi korang rasa. Siapa lama rasa? Abalon. Kunyah-kunyah ke? Kalau letak dalam mulut je memang tak suka. Nak dia makan. Sometimes it good, sometimes it bad. Some mina waka waka Some mina kali Istanbul Afrika. Mampu. Okay guys, sekarang pukul 11 suku. Baru sampai Seremban. Perjalanan yang sungguh panjang. Aku besok kerja full pagi sampai ke malam. So aku nak kena get ready untuk wind down. Lepas tu tidur. So kita akan jumpa di video yang akan datang. Tak tahu lah bila lagi. InsyaAllah next video kita akan. So penat. Okay, bye.